Assalamualaikum. Proton Persona full spec untuk dijual harga murah-murah sahaja. So abang tengok ini barang second hand tapi condition macam baru. Showroom condition, so kereta memang cantik macam baru. Cat dia masih berkilat-kilat lagi bang. So kereta ni saya dah polish 3 layer. So cat dia memang naik macam baru dan kereta ni ini model yang spek paling mahal, paling tinggi. So dia ada keyless. So abang tengok dalaman interior kereta ni, bukan semua Persona yang ada push start. Yang ini ada push start leather seat original bang. Ini original leather seat. Siap ada Android player. Dalaman interior macam baru. Bawa bumbung cantik. Seat belakang semua macam baru. Bang, abang tengok sendiri bang. Kalau abang beli baru harga kereta ni 60 lebih bang. Sekarang condition kereta ni lebih kurang macam baru 9/10. Tapi harga dia jauh beza. Abang tengok tayar dia pun masih okey lagi. Cat kereta masih okey. Tahun kereta 2017 Proton Persona. Harga 25,000 sahaja. Harga asal kereta ni 29, saya dah diskon 4,000. So harga jadi 25,000. Bang, ini Persona yang spek paling mahal, paling cantik, paling handsome dekat kedai kami. Bang, harga dah murah bang. 25,000, original mileage 84,000 saja. 84 ke 83? Nombor plate ada 1991. Abang boleh check kereta ni condition macam mana. Okey, kereta tip top. Kalau abang nak Persona yang harga 20,000 ataupun harga 15,000, sama model macam ni ada. Tapi bukan spek yang sama, bukan condition yang sama. Yang ini condition A+. Kalau condition A+, mesti harga dalam 25K. Kalau abang nak murah, saya ada kat depan bang. Saya ada Persona tahun 2017 yang harga 15,000. Satu biji saja. Siapa cepat, dia dapat. Assalamualaikum.